Ayo, kereta emas Putri dah comot lah. Jomlah kita basuh dia. Sedar tak sedar dah setahun lebih dah kereta emas ni dengan Putri tau. Cepatnya masa berlalu. Dulu Putri masih lagi struggle macam manalah nak menyimpan duit untuk beli kereta. Dan kalau boleh Putri tak nak berhutang lah, sebab Putri sendiri pun dah ada hutang PTPTN kan. Cubalah simpan dalam bentuk duit, tapi dalam masa 2 tahun dapat simpan 2,500 je. Padahal gaji waktu tu 3,000, pelik kan? Akhirnya pada tahun 2022 bulan 4 Putri jumpa dengan Pak Pikul. Masa tu memang tak faham sangat lah simpan emas ni, tapi teruskan juga sebab tahu diri ni memang boros. Kalau simpan duit, memang tak akan berjaya lah beli kereta. Actually, Putri target simpan untuk beli kereta lebih kurang 30 gram lah. Tapi selepas 2 tahun macam tu, rezeki Allah nak bagi. Akhirnya Putri jual hanya 20 gram sahaja. Rezeki sangat-sangat sebab harga emas pun dah meningkat tinggi waktu tu kan. Setahun lebih kurang 10%. So, waktu tu Putri dapat jual 20 gram je lah. Yang selebihnya Putri simpan. Ada tak kawan-kawan yang nak beli kereta dengan emas? Jomlah Putri bantu. Senang je. Berminat nak beli kereta dengan emas? Klik link bio.